Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Tamak Zukri dan 99 dan pensyarah Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial ACP-SP. Ini saya ingin menyelesaikan modul 3 iaitu My Adult Learner Project. Yang mana satu projek saya nak melihat macam mana saya cuba memberi motivasi mengajar pelajar-pelajar adult. Okey, saya merupakan kepakaran dalam bidang komuniti. Saya akan lebih kepada projek-projek berasaskan komuniti yang mana saya cuba untuk membawa pelajar-pelajar ke dalam komuniti untuk menyelami sendiri bagaimana komuniti itu dibangunkan. Okey, jadi ini berdasarkan kepada intervention strategi with Community Organization Management SWA 2303 yang merupakan dekat dengan projek-projek berkaitan dengan komuniti. Okey, jadi saya bermula dengan saya cuba mengenal pasti potensi-potensi yang ada dalam diri pelajar-pelajar saya berasal kepada potensi mereka, maka saya telah menggunakan Padlet satu medium untuk mereka menyatakan apa kekuatan dan potensi yang mereka ada dan menyatakan sendiri di manakah mereka menetap. Di situ saya cuba untuk mewujudkan rapport dengan pelajar-pelajar saya supaya saya dekat dengan pelajar-pelajar bila saya memahami di mana asalnya mereka. Okey, dan hasil daripada Padlet tadi saya telah mendapat beberapa pelajar, dan semua pelajar saya telah masukkan berkenaan mereka ada yang berada di bandar dan ada mereka yang menetap di luar bandar, ada yang berada di timur, ada yang di barat, selatan dan juga di Sabah dan Sarawak. Di situ saya akan dapat mengenal pasti prinsip-prinsip diri mereka dan potensi-potensi yang mereka ada sebagai seorang pelajar yang akan berada dalam yang akan praktis dalam komuniti sendiri, sebab bidang kerja saya lebih kepada praktis dalam komuniti. Okay. Jadi saya juga cuba untuk mengenali mereka, saya akan cuba menggunakan meta-meta iaitu satu medium untuk mereka bila saya menyatakan kenapakah sebuah komuniti itu semakin dilupakan. Jadi di situ mereka akan cuba memberi pandangan, memberi idea, memberi pandangan dan sebagainya, komen dan sebagainya, dan di situ saya akan nampak keaktifan pelajar-pelajar saya. Dan tadi saya minta mereka nyatakan potensi mereka, prinsip mereka dan sebagainya. Itu merupakan salah satu untuk memotivate diri mereka bahawa mereka mempunyai potensi, mempunyai prinsip tertentu untuk maju sebagai seorang pelajar termasuk dalam komuniti nanti. Okey. Okey, dan saya juga menggunakan Canva. Canva di sini saya cuba untuk menjelaskan di mana mereka perlu menyusun segala potensi-potensi mereka dalam bentuk Canva. Ini merupakan satu media yang selari dengan generasi atau itu dikenali sebagai adult learner yang mereka suka kepada praktis-praktis tertentu yang bukan hanya dari segi lecture, dari segi teori sahaja secara pengajaran bentuk kuliah, tetapi mereka juga melihat dalam konteks yang lebih besar iaitu dalam konteks praktis itu ataupun lebih kepada ke depan. Okay. Dan ini adalah hasil-hasil yang mereka perlu yang mereka telah jelaskan kepada saya dan mereka nyatakan apakah dia punya potensi itu disenai sebagai modal-modal dalam komuniti supaya mereka mempunyai motivasi yang melihat sendiri bagaimana rakan-rakan mereka mempunyai motivasi tentu yang juga memberi impak kepada diri mereka. Jadi inilah aktiviti-aktiviti yang cuba saya sebarkan dan akhirnya, dan juga saya yang mana projek ini lebih kepada projek komuniti dan mereka akan turun ke lapangan dan mereka akan cuba lebih kepada melihat kepada macam mana mereka belajar berkaitan dengan learning atau pembelajaran secara real di dalam komuniti. Okay, PBI project based learning. Okay, mereka akan belajar daripada komuniti dan praktis sehinggalah mereka memahami apa dikatakan teori yang mereka akan belajar dalam, dan ini mereka akan pergi ke komuniti sendiri, memahami komuniti, menganalisis komuniti, mengenal pasti potensi-potensi komuniti untuk mereka cadangkan apakah proses intervention atau apakah projek-projek komuniti yang sesuai dilaksanakan dalam komuniti. Ini punya project based learning yang cuba saya tunjukkan realitinya mereka dalam komuniti nanti. Dan akhirnya mereka akan memahami apakah mereka akan sedar bahawa mereka adalah pelajar bukan sekadar menilai siapa mereka, tetapi bagaimana saya sebagai pendidik mampu membuka ruang untuk mereka berkembang sebagai seorang akademik. Tanggungjawab saya untuk bukan hanya belajar ataupun mengajar dalam kelas, tetapi juga mendekatkan mereka dalam komuniti supaya mereka menjadi insan atau pemimpin yang akan datang, seorang pemimpin yang terbaik untuk mengemudi negara nanti. Okay, dan akhirnya hasil daripada semuanya maka mereka akan dapat memperolehi sesuatu pengajaran, sesuatu pembelajaran daripada motivasi mereka yang saya cuba tingkatkan berasal kepada
kepada saya menggunakan aktiviti-aktiviti Padlet, saya menggunakan gambar dan sebagainya dan mereka memberi idea dan sebagainya supaya mereka dapat motivate diri mereka, dapat mengetahui apakah potensi mereka ada dan akhirnya daripada hasil mereka dapat, mereka akan pergi ke komuniti dan mereka akan belajar daripada komuniti. Okay, mereka akan cuba praktis dalam komuniti. Jadi itu sahaja saya punya pembintangan berasaskan kepada dikatakan bagaimana saya mengajar, saya cuba memberi motivasi kepada budak dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.